Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel PI Tutorial, tempat anda belajar guna aplikasi Macam Pro. Hari ini saya nak tunjukkan cara daftar dan login aplikasi MyTag versi terbaru 2025. Kalau anda baru nak daftar ataupun gagal login aplikasi ini, video ni khas untuk anda. Tapi sebelum kita mula, jangan lupa tekan dulu ikon subscribe dan klik ikon loceng notifikasi supaya tidak terlepas video-video penting seperti ini. Pertama sekali, anda perlu muat turun aplikasi MyTag melalui Play Store untuk Android ataupun App Store untuk iPhone. Pastikan aplikasi yang anda muat turun tersebut dibangunkan oleh LHDM Malaysia dan bukan aplikasi palsu. Lepas dah install, sila klik open untuk buka aplikasi tersebut. Di paparan utama, anda akan nampak dua bahagian iaitu login dan juga first time login. Sekiranya ini adalah kali pertama anda nak menggunakan MyTag, sila klik dekat bahagian first time login. Untuk kebenaran akses kamera, anda klik sahaja while using the apps. Sekarang anda perlu isi maklumat pengenalan. Sila pilih jenis ID. Dekat sini anda pilih identification card. Lepas tu, dekat bahagian sini pula anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Bila dah selesai, anda klik dekat bahagian done. Lepas tu, anda klik submit. Jika keluar mesej digital certificate not exist, itu tandanya anda belum sahkan identiti anda melalui eKYC. Jadi, anda kena buat pengesahan identiti terlebih dahulu. So, sila klik yes untuk anda mulakan proses pengesahan. Jika keluar mesej not registered email, anda klik sahaja continue. Dekat paparan ini, anda kena semak nama penuh anda. Seterusnya, di bahagian sini, anda kena masukkan alamat email anda. Sila masukkan alamat email yang sah dan aktif. Lepas tu, anda klik dekat bahagian submit. Untuk sahkan alamat email, anda klik sahaja yes. Lepas tu, dekat paparan ini, anda diminta untuk mengambil gambar kad pengenalan anda untuk pengesahan eKYC. Jadi, untuk yang ni anda klik sahaja close. Seterusnya, anda kena ambil bahagian hadapan kad pengenalan anda. Okey, anda boleh klik dekat bahagian sini untuk ambil gambar. Dekat paparan ini, anda kena semak gambar yang anda ambil tadi. Make sure gambar tersebut jelas dan semua butiran maklumat dapat dibaca dengan senang. Sekiranya gambar tersebut dah okey dan maklumat jelas, anda klik sahaja proceed. Kemudian, anda kena ambil pula gambar bahagian belakang kad pengenalan anda. Klik dekat bahagian sini untuk ambil gambar. Lepas tu, anda semak balik gambar tersebut. Kalau semua okey dan jelas, anda klik sahaja proceed. Seterusnya, anda kena ambil gambar selfie anda. Sila pastikan muka anda berada di dalam bulatan. Okey. Sekiranya dia keluar status eKYC is successful, itu maksudnya anda telah pun berjaya membuat pengesahan identiti. Nanti akan keluar paparan Basic Information Verification. Dekat sini anda boleh nampak Tax Identification Number, TIN. Kalau yang buat affiliate TikTok ataupun Shopee, ini adalah nombor yang anda perlu masukkan dekat akaun anda. Okey, sama ada akaun TikTok ataupun akaun Shopee anda. Alright. Dekat bahagian bawah ni, anda diminta untuk cipta kata laluan. Jadi, sila pastikan kata laluan yang anda cipta tersebut mempunyai 8 hingga 12 aksara. Sila pastikan ia mempunyai gabungan huruf besar, huruf kecil, nombor. Dan ini adalah contoh kata laluan. Seterusnya, di bahagian password again ini, anda kena masukkan semula kata laluan yang anda cipta tadi. Untuk secure phrase ni pula, anda kena cipta frasa keselamatan anda. Untuk yang ni, anda bebas untuk taik apa-apa sahaja yang anda rasa sesuai dan senang ingat. Anda boleh taik nama ibu anda, nama kucing ataupun nama gelaran masa anda kecil. Lepas anda dah selesai cipta kata laluan, anda klik sahaja dekat bahagian agree untuk persetujuan terma dan syarat. Seterusnya, anda klik dekat bahagian submit.
Sekiranya dia keluar successful macam ni, itu maksudnya anda telah pun berjaya generate sijil digital anda. Jadi, anda klik sahaja dekat bahagian OK. Lepas tu, automatik anda akan dibawa ke paparan utama MyTax. Okey, dekat sini anda dah boleh log masuk ke aplikasi MyTax. Sila pilih jenis pengenalan. Anda pilih Identification Card Number. Lepas tu, pada bahagian sini anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Seterusnya, anda klik Submit. Sila semak security phrase yang dipaparkan. Kalau betul kepunyaan anda klik sahaja Confirm. Lepas tu, anda kena masukkan kata laluan yang anda cipta tadi. Bila dah selesai, anda klik sahaja Submit. Aplikasi MyTax akan tanya anda sama ada anda nak aktifkan cap cari untuk pengesahan login. Kalau anda nak guna, anda klik sahaja Yes. Tapi kalau macam tak nak, anda boleh klik sahaja No. Akhir sekali, anda akan dibawa ke paparan utama aplikasi MyTax. Okey, melalui aplikasi MyTax ni, anda boleh akses pelbagai kemudahan berkaitan dengan cukai seperti cek nombor TIN, hantar borang cukai, semak status cukai, cetak borang BE dan kemaskini maklumat peribadi. So, itu sahaja perkongsian saya kali ini. Sekiranya anda mempunyai masalah untuk install dan login MyTax, anda boleh komen di ruangan komen di bawah. So, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.